berapa dah ada 20 ekor saya ingat. 20 ekor dah kat sini. Tapi ranting kat sini. Kalau kat sini kalau umpang roti mesti pati yang dapat. Jangan lampau, kalau kat sana tu lampau. Kat sana tu. Hari tu saya dapat lampau seekor ni. Dah kena dah. 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 Okey. Aku tu. Nampak ni. Kosong ni. Jatuh ni. Kosong ni, nampak ni. Nampak ni. Oh. Nampak ni. Nampak ni. Oh. Sorry. Oh, sampul aku ni. Tengok. Kangkang aku tu. Terjatuh juga ni. Tarik aku kuat tu. Ui. Terjatuh dia buat dia. Ambil kau. Jatuh aku dibuat ni. Kita pasang umpan ni. Kita pasang umpan ni dulu ni. Aduh. Pasang dulu. Nah, kita pasang baru kita settle ni. Dah tergolek aku dibuat ni celaka punya. Kuat tarik tu. Oh, besar ni. Tergolek aku dibuat ni. Buang dulu ni. Sekarang kita dah pasang pancing dah. Tengok dulu. Ni 3 biji pancing.
Saya taruh buku berapa ni. Saya ingat dalam buku 11 ada ni. Tengoklah macam mana dah sini. Dah kasih bulan dah tak makin. Bila sebulan ni. Tengok sini. Suasana sunyi betul ni. Hari ni hari Sabtu, ada orang cuti kerja separuh hari. Ada yang kerja ni cuti. Kerja pun hari ni separuh hari je. Dalam 3 kilo ada ni. Adalah 3 kilo tinggal ni. Atau golek aku ditarik dia. Ni tahu bawah ni kena jaga nanti kena buat tu biawak ke. Ni biawak banyak ni. Berang. Cokok sini dulu. Pang roti. Ada roti anak saya tu, roti coklat. Cakap bah kata nak perempuan ni. Nanti bawa tu aja untuk pancing. Yalah. Belen dia tu kan. Saya beli jual lagi roti jenis yang kosong ni. Ini. Tu saya cuba lah pasang yang coklat yang dikasih. Kali baling tu tunggu sekejap lebih kurang dalam 2-3 minit ni tak ada kena dah. Ada kena. Semangat ni. Sampai tergolek aku dibuatkan gitu. Motor saya tu. Sebuah sana tu ada punya yang hutan lah. Pancing ni yang kena tadi ditarik dia habis aku tergolek aku deh. Ni. Ni kering ni. Dia belalar je kalau bunyi kami dah. Mari. Ada nak orang asli. Kalau kita cakap ni tu apa? Suku anak dalam. Tapi di sini dah maju dah.
dah banyak yang ada agama dah, banyak yang muslim, tapi ada juga yang tak ada agama. Tapi mayoritas sekarang ni banyak muslim lah. Kalau yang tak ada agama tu ada 2-3 orang aja.